Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel WRWG. Macam biasa bersama dengan aku Wid dan juga J. Untuk kali ni sekali lagi menemui anda siri explore kami. Kami masih lagi berada di Johor Darul Takzim, di sebuah lokasi yang sering menjadi tumpuan para penggiat aktivis paranormal. Apapun, sebelum anda tahu kami berada di mana, macam biasa kita layan intro dulu. Okey, sekarang pukul berapa je? Tentukan 3:30. 3.30. Pukul 3.30 petang. Aku dengan J hari ni, untuk pengetahuan semua, kami berdua berada di Atlantis, The Lost Kingdom, yang terletak di kawasan dalam penghujung negeri Johor ni. Aku kalau boleh aku tak nak sebut nama spesifik tempat ni di mana. Jadi kepada korang yang mungkin nak tahu pasal tempat ni, mungkin boleh carilah dekat Google ataupun mana-mana sumber yang lain. So sekarang yang mana, macam yang korang nampak sekarang ni, di hadapan kami ni adalah di bahagian luar lah, sebelum kita masuk ke bahagian bangunan. Okay, kalau korang boleh tengok, okay, bahagian yang aku sedang tunjuk sekarang ni, okay, bahagian bangunan ni, dia ada dua cabang. Kalau macam yang korang boleh tengok di dalam gambar sekarang ni, ada dua. So ini bahagian tepi wing yang pertama, okay. Dan di sebelah sana tu kita akan pergi juga nanti. Itu adalah bahagian bulatan macam yang korang boleh tengok dalam gambar. So kita akan mula explore ke bahagian wing yang pertama ni. Lepas tu nanti kita akan pergi ke bahagian wing yang kedua, dan kita akan tamatkan di bahagian bulatan di belakang nanti. Sekarang kita akan masuk. Okey, kami baru saja masuk ke bahagian bawah, paling bawah ataupun ground floor, di mana tempat ni dia tak ada bilik. Bahagian ni aku rasa kalau hotel ni dulu projeknya berjalan dan menjadi, dia akan menjadi kawasan parking ataupun mungkin tempat letak kenderaan pekerja ataupun gas. So hotel Atlantis, The Lost Kingdom, yang anda saksikan ini merupakan sebuah hotel yang telah pun dibina sekitar awal tahun 90-an, dan projek ini telah pun terhenti dan akhirnya terbengkalai
pada tahun 1997 akibat krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia pada waktu tu. Jadi projek ini sejak tu telah tinggal terbengkalai, tidak diteruskan, dan para pelabur yang telah pun melabur banyak duit untuk projek ini tidak meneruskan usaha untuk membangunkan Atlantis The Lost Kingdom ini sebagai projek yang mereka maksudkan. Dan sehingga hari ini bangunan ini masih lagi utuh seperti yang dapat korang saksikan. Jadi sekarang ni kita nak bawakan korang untuk saksikan. Kita akan naik ke wing pertama ni, ke tingkat atas. Lebih kurang 4 atau 5 tingkat bangunan ni. Kita akan menaiki tangga. Dan bahagian bawah ni kalau korang nampak dipenuhi dengan kawasan-kawasan yang ditakungi oleh air macam ni. So okay, dekat bahagian atas tu itu adalah jalan raya yang bukan jalan raya lah, maksudnya jalan tanah merah yang kita masuk, yang kita jalan tadi sebelum kita masuk daripada sebelah sana. Dan air daripada atas ni yang turun ke bawah menyebabkan air bertakung di bahagian ground floor ni. Ini adalah pemandangan di bahagian bawah. Okay, korang dapat tengok. So, kita akan naik ikut tangga yang sana. Pintu belakang. Oh, ini dia punya beranda. Okey, antara perkara yang aku mungkin boleh sebut juga berkenaan dengan Atlantis The Lost Kingdom ni. Okey, aku nak tunjuk dengan korang Ini yang korang nampak ni. Ni yang warna-warni ni yang ada bersepah dekat atas lantai ni. Aku cuba ambil satu tunjuk. Okey. Ini. Okey. Ini korang tahu ni apa? Kau boleh nampak dekat sana pun banyak lagi serpihan benda-benda ni. Okey. Jadi sebenarnya bangunan ini semenjak ditinggalkan telah pun menjadi salah satu lokasi untuk latihan tentera di negeri Johor ni, terutamanya bagi pasukan khas ataupun skuad tertentu yang berlatih di bangunan ni untuk misi menyelamatkan tebusan dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan korang juga, semasa kami sampai ke lokasi ni juga, kita dah pun terserempak dengan satu truk tentera yang ada lalu, dan kami telah pun mengambil keputusan untuk bertemu dengan
pasukan tersebut. Jadinya kita dah tanya dulu dengan diorang, adakah mereka ada latihan, sebab kita dah datang survey dulu kawasan ni sebelum kita jumpa dengan diorang tu, dan kita dah nampak serpihan-serpihan peluru. Jadinya yang berwarna-warni ni adalah peluru untuk latihan mereka lah, peluru palsu yang digunakan untuk latihan. Kita dah dapatkan kepastian bahawa mereka tidak ada latihan untuk waktu kami nak melakukan explore ni, dan kerana tu kami teruskan explore kami setelah mendapat info bahawa tidak adanya latihan ketenteraan pada ketika ini. Jadi andai kata kalau tadi kami pergi jumpa dengan mereka, mereka kata dalam tempoh kami berada di sini ni mereka ada latihan, kami terpaksa batalkanlah explore ni. Tapi kerana mereka dah confirm bahawa latihan tidak berada di bangunan Atlantis ni, maka kita teruskan explore kami pada hari ni. Jadi sekarang ni aku berada di bahagian tingkat 1, tingkat pertama, bahagian hadapan yang korang boleh tengok. Okay, ni bahagian 1. So ada berapa tingkat? Mari kita kira. 1, 2, 3, 4, atas sekali tu 5. Okay, yang tu 5. Ada 5 tingkat. Jadi sekarang ni untuk naik ke tingkat kedua pun boleh naik tangga ni. Okay, dan pada atas, pada bahagian atas tingkat 2 tu nanti, ni tingkat 2, atas tu dia ada satu lantai yang akan terus bersambung dengan bahagian yang bulat. Okay, bahagian bulat binaan Atlantis ni. Kita akan pergi juga ke sana. Sekarang ni kita nak naik ke tingkat 1 dan kita cuba tengok antara bilik-bilik yang ada di atas sana. Jom je. Sini. Okey, kalau korang dapat tengok kita sekarang ni berada dekat penghujung wing ataupun kaki yang pertama. Yang aku cakap wing pertama tadi. So hujung sana tu kita orang boleh dengar, tapi mungkin dalam kamera mungkin tak boleh dengar lah. Tu adalah bunyi laut yang ada berhampiran dengan penghujung wing yang pertama ni. Okey.
Okey, sekarang ni kami berdua dah pun sampai ke bahagian paling atas, rooftop, untuk wing yang pertama. Aku tunjuk sekali lagi dalam gambar yang korang boleh saksikan sekarang kedudukan di mana kami berada pada waktu ni. Dan dapat korang lihat ya, kat sebelah sana tu pantai yang aku maksudkan boleh kelihatan jelas daripada bahagian atas ni. Dan sebenarnya di wing yang pertama ni, korang boleh dapat tengok juga dekat sebelah bawah sana tu ada beberapa buah rumah penempatan nelayan yang tinggal di sini, tapi tak banyak pun. Dan kami pun sebenarnya pada awal sebelum kita datang sini, 2 minggu yang terawal sebelum ni, kita dah datang untuk survey kawasan sekitar. Dan kita dah pun pergi ke bahagian pesisir pantai sehingga ke hujung sana untuk tengoklah apa yang ada di sekitar kawasan ni. Dan kita dapati ada beberapa buah rumah nelayan yang menetap di bahagian pantai tersebut. Okay, so ini bahagian pertama. Jadi macam yang korang dah tengok tadi pun, beberapa buah bilik keadaannya sama je. Satu tingkat ke tingkat kedua, ketiga, keempat, sampailah yang kelima pun bilik itu sama. Jadi style patternnya tu sama. Cumanya sekarang ni kami akan bergerak pula untuk turun semula ke bawah. Dan kita akan cuba untuk pergi ke wing yang kedua di sebelah depan aku ni, kan, di sebelah balik hutan sana. Cuma pada korang yang datang ke Atlantis, The Lost Kingdom, kami nak nasihatkan, terutamanya kalau korang naik ke bahagian atas ni, pastikan, terutamanya kalau yang explore pada waktu malam, ni lubang-lubang yang macam ni memenuhi bahagian rooftop ni. Kat situ ada satu, sana sampailah ke hujung sana ada lebih kurang dekat 8 ke 10 buah lubang kecil-kecil, dan juga ada besi-besi ceracak yang macam tu. Jadi kalau korang datang, pastikan keselamatan diutamakan. Okey, aku nak tunjuk ni bahagian paling hadapan. Dia macam ada, ni bahagian sebenarnya bahagian bumbung untuk tangga yang turun ke bawah, kan. Okey, ni ni bahagian tangga sebenarnya. So ini adalah bumbung untuk bahagian tangga ni. Inilah pemandangannya. Jadi tu, sana tu adalah bahagian bulatan yang aku maksudkan. Ini wing yang pertama di bahagian tengah. Okey, sana tadi hujung, sana hujung wing yang pertama. So kita berada di tengah-tengah, dan J berada pada bahagian paling hujung. Aku gaya tinggi, aku takut nak tunjuk bawah. Bawah sana. Okay. Okay, kita nak turun je. Kita nak turun ke bawah, pergi ke tingkat 2 semula, cari tangga yang menghubungkan wing pertama dan juga wing yang kedua di bawah sana. Let's go. So ini gambaran lah tempat yang menyambungkan. Okay, ini blok wing yang pertama. Kita daripada sana tadi, dia ada macam satu platform besar lah macam ni, berbumbung bahagian tingkat 3 ni. Dan daripada sini juga boleh nampak lah keadaan, ada yang boleh nampak ke bawah. Okay, terus sampai ke tu, nampak bahagian yang bertakung air tu adalah bahagian ground floor tadi. Lepas tu ground floor, tingkat 1, tingkat 2, dan ni adalah tingkat yang ketiga. So itu di sebalik pokok tu adalah wing yang kedua yang kita akan pergi sekarang. Tengok ni, ni pun ada lubang besar lagi. Inilah yang aku maksudkan, kalau datang ke sini kena hati-hati, terutamanya kalau korang yang melakukan night explore. So ada banyak lubang, kalau tak perasan amat bahaya. Okay? Dan juga besi-besi macam ni, tengok ni.
Oh. Tu. Ni nak naik rooftop juga ke? Boleh juga tengok atas. Kita tak naik. Okey, pada salah satu bilik yang ada dekat tingkat 3 ni, dekat wing yang kedua ni, kita dapat tengok ni antara tinggalan projek yang terkandas, terbengkalai dan terbiar akhirnya. Ini adalah blok-blok batu yang besar macam ni, panjang-panjang macam ni. Okey, terbiar macam ni. Bukan sikit banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kat belah luar pun nampak lambakan yang ada ni. Korang boleh tengok. Akibat krisis ekonomi yang melanda Asia pada waktu tersebut, 1997 tu, mengakibatkan projek ni tak dapat nak diteruskan. Okey, kita orang dah pun sampai di rooftop bahagian paling atas, wing yang kedua. Dekat mana wing yang kedua? Okey, korang boleh tengok dekat dalam gambar yang aku tengah tunjuk sekarang. Korang boleh dapat tengok sekarang ni. Ini adalah bahagian di mana kami berada, dan ini adalah wing yang kedua, bahagian paling atas, dan kita berada pada bahagian paling hujung. Kalau wing yang pertama tadi, kita boleh nampak agak jelas juga bahagian kawasan pesisir pantai yang menghadap laut. Tapi dekat bahagian wing yang kedua ni, kalau korang tengok pun dalam map, memang kedudukan wing yang kedua ni dia agak tertutup ataupun diselangi dengan bahagian hutan yang agak tebal juga. Jadinya kalau bahagian sana tu boleh nampak lah sedikit kawasan laut, boleh nampak juga, tapi tak nampak pesisir pantai. Dan belah sini dah ditutupi dengan hutan. Jadilah ni antara gambaran yang ada di atas rooftop wing yang kedua, Atlantis The Lost Kingdom. Cuma dekat bahagian atas ni, korang dapat tengok banyak serpihan paku-paku. Paku banyak gila paku. Kena hati-hati juga ni, takut ada paku yang tercacak ke atas. Kalau pijak ni agak bahaya juga. Serpihan kayu-kayu dan juga paku banyak kat atas ni. Okey, sekarang ni kami teruskan lagi. Kita dah turun daripada bahagian wing yang kedua tadi, dan kita nak masuk pula ke bahagian bulatan, binaan yang berbentuk bulat. Okey, sekarang ni kita mula masuk ke bahagian tersebut. Sebenarnya kalau nak disebut tentang tinggalan daripada bentuk bilik, saiz bilik, semuanya hampir sama. Daripada wing 1, wing 2 sampailah ke bahagian
binaan yang berbentuk bulat ni. So tidak ada yang berbeza banyak pun. Cuma apa yang kami boleh bawakan kepada korang, inilah gambaran yang ada di Atlantis, The Lost Kingdom, dan juga hutan-hutan yang berhampiran dengan kawasan ni. Okey, kita nampak macam ada sarang tebuan. Ni sarang tebuan ni, tapi saya tak tahu tebuan yang masih ada tebuannya ataupun tak. Nampak macam kosong ni. Saya rasa dah tak ada ni. Ni korang boleh tengok sarang tebuan. Nampak tu, tapi ni yang dah tak ada penghuninya, dah tidak duduk dekat sarang ni. Rasanya dah dikacau ni, sebab ni ada kesan pecah ni. Sarang ni dah pecah. Okey, kita akan terus ke depan. Sampai ke bahagian ni pun aku masih boleh tunjuk dengan korang. Ada lagi serpihan-serpihan peluru yang aku kata digunakan oleh tentera yang menggunakan bangunan ini sebagai kawasan latihan. Okey, jadi memang keseluruhan bangunan ini digunakan untuk latihan mereka. So, kita masuk sini, satu bilik. Cuma kena perhati sikit lah belah atas, risau tebuan ke lebah. Okey, korang boleh dapat tengok macam yang ada juga dekat wing kedua tadi yang aku tunjuk tadi. Ini adalah tinggalan konkrit batu yang bersepah dan terbiar macam ni. Bukan sikit, memang banyak. Ada banyak juga sebenarnya bilik yang kita tak tunjuk dengan korang, yang ada tinggalan yang macam ni. Dan ini adalah gambaran hutan yang berada di tengah-tengah bulatan binaan yang berbentuk bulat ni. Okey. Okey, kalau kau boleh tengok, kita jalan tadi daripada ujung sana. Pada ujung sana dia membulat. Okey. Dan dia akan pusing ke sebelah sana nanti, terus ke bahagian sana. Cuma dekat tengah ni ada pembahagi lah. Tengah ni ada pembahagi antara separuh bulatan yang sebelah sana dan separuh bulatan yang kita sedang berada sekarang. Jadi kepada korang yang mungkin boleh tengoklah gambar yang ada dekat visual sekarang ni, kami sekarang berada di bahagian ini. Jalan je. Ni lagi dekat tepi-tepi ni, donggokan konkrit ni banyak, memang banyak. Okey, sekarang ni aku dengan Ji berada dekat pemisah antara bulatan sebelah sini yang kami berada sekarang dengan bulatan sebelah sana. Okey, cuma di bahagian yang kami berada sekarang ni, okey, bahagian bulatan, separuh bulatan yang sekarang ni, tingkat dia kurang setingkat. Kurang satu tingkat. Kalau yang sebelah sana dia ada tingkat yang paling atas, tu tingkat yang kelima betul tak? 1, 2, 3, 4, 5 rooftop. Okey. Jadi bangunan yang kami berada sekarang ni, aku dengan J ada sekarang ni, hanya ada 4 tingkat. Tingkat yang kelima tak ada. Sama ada memang rekaannya sedemikian ataupun memang projek ni belum sempat dihabiskan dan berlaku krisis ekonomi tu dan terpaksa berhenti sebelum sempat disiapkan tingkat yang kelima tu, kami tak pasti. Okey.
Adakah rekaan macam tu ataupun terhenti kerana belum sempat siap tingkat yang kelima. Jadi ni adalah pemisah, sekali lagi aku tunjuk, antara bulatan sebelah sana dan sebelah sini yang membentuk binaan bulat di bahagian Atlantis The Lost Kingdom ini. Okey, kami berada di bulatan yang kedua. Bukan yang kedua, separuh bulatan yang kedua. Tadi kita berada di separuh bulatan yang pertama. Ni bulatan yang kedua yang melengkapkan binaan berbentuk bulat di Atlantis ni. Sama juga, lebih kurang juga macam di wing pertama, wing kedua dan juga bulatan yang kita pergi sebelum ni tadi. Bilik-biliknya, saiz bilik pun tak ada apa, semuanya sama. Okey, tadi yang aku bercakap sebelum ni tadi, kita berada di sebelah sana. Okey, ni aku cakap, maknanya bulatan yang sebelah sana tu dia tak cukup tingkat yang kelima. Kalau kita kira, ada tingkat yang pertama, okey, tingkat yang kedua, ketiga, keempat dan rooftop. Jadi yang kami berada sekarang ni ada 5 tingkat. Kita nak naik. Okey je. Okey. Kita akan berakhir sebentar lagi untuk bahagian yang pertama di Atlantis ni. Cuma yang korang perlu nantikan juga, selepas vlog ni nanti kita akan ada bahagian yang kedua, yang mana kami akan kembali semula ke sini untuk melakukan eksplorasi pada waktu malam, bahagian yang kedua, untuk nak melihat dan merasai secara dekat suasana pada waktu malam di tempat ini. Okey. Alright. Kita dah pun sampai ke bahagian rooftop. Kalau korang keliru dekat mana kami berada sekarang ni, korang boleh tengok visual yang dapat korang saksikan sekarang. So kita orang berada di bahagian ini, dan inilah gambaran rooftop bahagian bulatan. Kita terus ke sana, dia akan nampak bahagian wing yang pertama pada awal video kita tadi. Kita cuba pergi tengok daripada bahagian atas ni. Okey. Jadi korang boleh dapat tengok sana adalah struktur wing yang pertama. Okey, yang kita bermula daripada bahagian depan sana tadi. Kita masuk ke bahagian ground floor, kita naik ke atas sehingga ke hujung. Okey, hujung sekali sana, dan kita turun ke bahagian bawah ni, di platform yang bawah ni, ke sebelah wing yang kedua di sebelah sana sehingga ke hujung. Dan kita dah pun pusing ke bahagian bulatan yang pertama sehingga ke tengah tadi, di tangga yang kita naik tadi. Dan sekarang kita berada di bulatan yang terakhir, bahagian yang terakhir. Dan nak kata tempat ni seram sangat pun tak juga. Korang boleh tengok, kalau boleh nampak dalam kamera, ada pasangan pengantin baru yang sedang melakukan outdoor photoshoot bersama dengan juru gambar dan juga juru makeup mereka. Jadi kalau siang mungkinlah tempat ni masih boleh didatangi dan cantik untuk nak bergambar, terutamanya bagi contoh macam ni lah, untuk photoshoot pengantin baru. Okey, sebelum kami berakhir, seperti yang aku dah janjikan pada korang sebelum ni tadi, kita nak ceritakan sedikit inspirasi ataupun idea pembinaan Atlantis The Lost Kingdom ini adalah berdasarkan kepada satu sejarah yang diceritakan di seluruh dunia sebenarnya, yang mana cerita ni telah disampaikan juga oleh seorang ahli falsafah kuno Yunani yang popular, iaitu Plato.
menceritakan tentang kehilangan atau gaibnya satu kota yang dinamakan sebagai kota Atlantis yang telah ditelan ke dasar laut, biarpun sehingga ke hari ini masih lagi tak dapat dibuktikan dan ramai yang menganggap cerita tersebut adalah satu mitos, namun masih terus diceritakan. Dan sebenarnya di seluruh dunia je banyak negara yang membina binaan-binaan yang berkait dan juga diletakkan sebagai nama Atlantis tu jadi trademark ataupun penjenamaan mereka sebagai mengenang mitos cerita kota Atlantis yang hilang itu. Dan termasuklah juga binaan ini yang mana pada asalnya idea ini diharapkan mampu untuk menjadikan binaan ini salah satu mercu tanda Malaysia antara negara yang mengenang cerita atau tidak melupakan sejarah tentang kisah oleh Plato berkenaan dengan sebuah kota yang telah hilang ke dasar laut itu. Namun malangnya akibat krisis ekonomi, inilah yang tinggal. Projek tak dapat diteruskan, dan walaupun ada beberapa pihak dan sumber yang mengatakan ada beberapa developer yang cuba untuk nak majukan semula tempat ni, tapi sehingga ke hari ni pun daripada tahun 97 hingga ke 2025 ni belum ada lagi tanda-tanda untuk tempat ini dibangunkan semula. Jadi kita akan kembali semula di bahagian kedua pada sebelah malam nanti untuk melakukan eksplorasi pada sebelah malam. Terima kasih pada korang yang menonton daripada awal sehingga ke akhir. Jangan lupa untuk berikan juga komen-komen korang yang positif. Mungkin ada juga yang pernah sampai ke Atlantis ni, boleh sharekan pengalaman korang. Terima kasih banyak, sehingga kita jumpa pada vlog bahagian kedua Atlantis The Lost Kingdom, eksplorasi bahagian malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.